Hai, Assalamualaikum gang. Bersama saya lagi, Syafiq Dharma Motor. Hari ni dah sampai motor kegilaan ramai anak muda sekarang. NVX V3 model SP guys. Okay, first kali apa yang ada dekat NVX model SP ni adalah downshift dia. Korang tak boleh dapat dekat model skuter mana-mana Ini je yang ada downshift untuk model skuter. Bahagian lampu dia dah memang nampak agresif, nampak sporty. Kenalah dengan model motor ni untuk sport performance. Okey, untuk bahagian bawah dia pula telescopic fog. Okey, bahagian brake disc dia pula dah pakai sistem ABS depan. Saiz tayar dia didatangkan dengan 110, 80, 14. Okey, untuk paparan LCD meter dia datangkan dengan 3 mode. Mode 1, mode 2 dan juga track mode. Untuk cc dia didatangkan dengan 155cc, liquid cool, 4 valve, 4 stroke, single wash cam dan juga single cylinder. Lampu belakang dia disiapkan datang memang dengan LED lah. Kalau kau tengok dia punya design pun, design dia memang dah lawa. Sama dengan lampu depan, memang kena. Nampak agresif, nampak sporty. Okey, untuk bahagian belakang, bawah pula korang boleh tengok. Dia didatangkan dengan disc brake belakang. Tayar belakang dia didatangkan dengan saiz 140, 70, 14. Okay, untuk bahagian suspension, kita boleh tengok suspension dia memang datang dengan 2 suspension lah, kiri dan kanan. Akhir, untuk korang yang berminat dengan motor NVX keluaran terbaru ni, untuk model ABS ataupun model SP, korang boleh scan QR code yang ada dekat bawah. Okay, gang? Bye!